held at the Dewan Majlis Building, Department of Councils of State. The medals were presented by Pengiran Datuk Sri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Acting Minister of Religious Affairs. In addition to 20 years of service, one of the criteria for long service medal recipients is to have a good service record. Anugerah ini bukan sahaja satu penghormatan dan ia merupakan satu amanah yang perlu saya pikul dalam kerja saya sebagai sehari-harian. Nilai dan ciri yang utama bagi seorang perkhidmatan awam, kita ini hendaklah jujur, amanah, menjalankan apa yang diberikan tugas kepada kita ini. Bersyukur di atas penganugerahan pengingat kerja lama ini. Sepanjang saya bertugas sebagai perkhidmatan awam, saya memperoleh banyak pengalaman dan pengajaran. Yang paling penting berkemahuan tinggi juga dalam melaksanakan tugas mereka, dan yang paling penting adalah juga tani amanah dalam setiap apa yang tani kerjakan dalam pekerjaan kita. Dalam bertugas sebagai warga perkhidmatan awam, mestilah menanamkan ada rasa integriti dalam diri kita ini, iaitu dalam bersikap adil, jujur dan juga bertanggungjawab.